Okay guys, dekat sini Eric dah masukkan gula 2 sudu dan garam 2 sudu. Tadi lupa nak rakam. Okay, dekat sini Eric nak buat lepat pisang. Lepat pisang. Perempuan nak gunakan pisang jenis apa pun boleh, tak ada masalah. Tapi dekat sini Eric gunakan pisang kepo. Pisang kopok. Kopok ke kepo? Lebih kurang macam tu lah. Okay guys, lepas tu kita masukkan tepung gandum. Okay, kat sini Eric masukkan sedikit tepung gandum. Ni Eric main agak-agak je lah. Tepung gandum tak perlu banyak lah, sebab kita nak bagi dia lekat je. Alright, lepas tu kita renyekkan dia macam ni. Renyek, kita sebati. Pisang, daun pisang. Okay guys, dekat sini kita ada daun pisang. Daun pisang ni kita dah layu dengan api panas. Tujuan kita layu daun pisang ni supaya kita tak nak bila kita balut kita punya inti ni kan, inti pisang ni nanti dia tak merekah. Dia tak terbelah, dia tak pecah lah. Okay guys, mari kita memproses daun. Minta maaf ya sahabat. Dekat sini sepatutnya kalau ikutkan lah, dia nak kena ada inti kelapa. Tapi memandangkan tak sempat nak beli kelapa parut tadi, kita gunakan yang macam ni je lah. Okay, macam ni. Itu kita macam ni. Macam ni. Okay. Buat macam ni. Buat macam ni. Okay bang, tutup bang. Tutup. Ini dia. Kita punya hasil. Okay, kita ada dapat 2 bekas. Okay, lepas ni kita nak rebus lah. Nak kukus. Okay guys. Sudah. Okay. Kita letak. Panas. Alright. Okay, cium. Wow. Ambil sudu.
Okay guys, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa mencuba resepi ini. Bye-bye.